Baiklah, selamat datang kembali ke sesi kupasan kita. Hari ini, kita akan singkap satu babak sejarah yang jujurnya sangat mendebarkan. Cuba anda bayangkan rantau Asia Tenggara pada abad ke-19. Rantau kita ini bukan sekadar laluan perdagangan biasa yang sunyi sepi. Tidak, sama sekali. Ia sebenarnya ibarat sebuah papan catur gergasi, tempat pertembungan dan arena rebutan empayar-empayar yang paling berkuasa di dunia pada masa itu. Jadi, persoalan utamanya, mengapakah kuasa-kuasa gergasi dari Eropah dan Amerika ini sanggup merisikokan nyawa mereka? Sanggup berlayar ribuan batu, meredah lautan yang ganas semata-mata untuk sampai ke alam Melayu? Jawapannya mudah. Rantau ini bukan sekadar tempat persinggahan. Rantau ini adalah hadiah utama. Ia umpama lubuk emas dalam satu demam emas geopolitik global yang sedang berlaku dengan sangat pantas dan luar biasa sengit. Dalam kupasan kali ini, kita akan menelusuri 4 perkara utama. Pertama, perlumbaan global. Kedua, papan catur imperial. Ketiga, wild card di Borneo. Dan akhir sekali, kepanikan British. Bahagian 1, perlumbaan global. Kalau kita lihat balik rentitan sejarah, ada satu ironi yang agak ketara di sini. Di atas kertas, kuasa-kuasa barat ini melaungkan slogan yang kedengaran, wah, sangat mulia. Contohnya, British menggunakan alasan beban orang putih kononnya nak membawa kesejahteraan. Perancis pula guna sentimen tugas menyebarkan tamadun kepada masyarakat yang mereka anggap mundur. Tapi hakikatnya jauh lebih pragmatik. Masa itu, revolusi perindustrian sedang rancak meletus di Eropah. Jadi, pendorong sebenar mereka adalah kelaparan ekonomi semata-mata. Kilang-kilang mereka sangat perlukan bahan mentah. Mereka mendahagakan pasaran baharu untuk melambakkan barang siap mereka dan sudah semestinya mereka mahukan kekayaan serta prestige empire yang gah di persada antarabangsa. Bahagian 2, papan catur imperial. Mari kita selami kedudukan geopolitik pada penghujung abad ke-19. Rantau alam Melayu masa itu memang luar biasa sesaknya. Bayangkan, pergerakan kuasa-kuasa asing ini berlaku secara serentak. Kita ada Sepanyol di utara, Belanda yang dah sedia kukuh di Hindia Timur di bahagian selatan, dan tiba-tiba, kuasa-kuasa baharu mula menyelit masuk dengan sangat agresif. Ini bukan setakat satu atau dua negara ya, seolah-olah seluruh kuasa besar barat bertumpu pada satu titik yang sama untuk berebut wilayah dan menunjuk siapa yang paling hebat. Persaingan ini pula bukan main-main. Mereka ada sasaran yang sangat spesifik dan sangat berani. Cuba perhatikan bagaimana mereka mengatur strategi seolah-olah mahu mengepung kawasan yang British dah sedia kuasai. Jerman contohnya memang bersungguh-sungguh mencuba untuk mendapatkan Pulau Langkawi di utara. Rusia pula pasang niat untuk membuka pertempatan di ujung Salang. Di sebelah timur pula macam mana? Amerika Syarikat sedang pantas mengintai peluang untuk bertapak di Terengganu. Nampak tak coraknya di sini? Setiap kuasa besar ini cuba mencelah dan meletakkan diri mereka sedekat yang mungkin dengan laluan perdagangan utama. Tetapi, apa yang paling merisaukan adalah rancangan besar Perancis. Mereka bukan sahaja nak meluaskan kuasa di Indochina. Perancis sebenarnya sedang mengatur satu langkah strategik yang sangat radikal, iaitu membina sebuah terusan merentasi segenting Kra. Kenapa ini merupakan satu ancaman yang amat besar? Cuba bayangkan, jika terusan ini betul-betul siap dibina, kapal-kapal dagang dari Eropah dan Asia Timur boleh terus memotong jalan dan meminta Selat Melaka sepenuhnya. Kalau benda ini terjadi, ekonomi dan kedudukan Singapura sebagai pelabuhan antarabangsa utama yang juga merupakan permata Empayar British di timur pasti akan musnah dan lumpuh. Bahagian 3, wildcard di Borneo. Menyeberangi lautan ke Borneo pula, corak penjajahan berubah sama sekali. Di sini, ia bukanlah pergerakan tentera rasmi daripada mana-mana kerajaan negara penjajah. Sebaliknya, yang masuk campur adalah entiti persendirian dan korporat yang bijak menangguk di air keruh. Sebagai contoh, kita lihat keluarga Brooke mula meluaskan empayar peribadi mereka di Sarawak bermula tahun 1853, sedikit demi sedikit mengambil wilayah sehinggalah kesempadan Brunei menjelang 1905. Manakala di Sabah, kemarahan ini dipacu oleh pihak korporat iaitu Syarikat Borneo Utara British atau SBUB yang membeli wilayah demi wilayah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Ini jelas menunjukkan yang penjajahan bukan sekadar dimonopoli oleh sesebuah kerajaan yang mutlak, tetapi turut dieksploitasi sepenuhnya oleh individu dan syarikat dagang yang bijak mengambil peluang. Bahagian 4, kepanikan British. Rentetan daripada asakan semua ini, sampailah kita ke kemuncaknya pada tahun 1873 apabila iklim politik di Eropah berubah secara drastik.
Parti Konservatif mengambil alih tampuk kerajaan di Britain. Untuk pengetahuan anda, sebelum ini, British ada satu dasar rasmi iaitu tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negeri-negeri Melayu. Tapi, apabila kuasa-kuasa besar seperti Perancis dan Jerman mula menonjolkan diri di kawasan sekitar, ditambah pula dengan desakan bertubi-tubi daripada pedagang negeri-negeri Selat yang sedang panik mahu melindungi pelaburan jutaan paun mereka, British dah tak boleh duduk diam. Dasar mereka berubah 180 darjah secara rasmi. Dari tak campur tangan kepada dasar campur tangan. Kini mereka perlu bertindak jauh lebih agresif dan melibatkan diri secara langsung. Dan situasi ini dengan sangat jelas menerangkan kenapa British tiba-tiba mula campur tangan secara meluas di negeri-negeri Melayu Utara, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Matlamat utama mereka cuma satu, untuk menghalang kemasukan kuasa barat lain. Negeri-negeri di utara ini dilihat amat kritikal untuk dijadikan sebagai penampan atau zon benteng. Strategi British sangat mudah. Mereka mahu membina satu dinding wilayah yang kuat untuk menyekat asakan Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia tadi daripada terus mara ke bahagian selatan. Kesimpulan, kesan persaian. Sebelum kita tamatkan kupasan kita kali ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang provokatif untuk difikirkan bersama. Cuba bayangkan, bagaimanakah rupa peta negara kita pada hari ini jika pentadbiran British tidak panik dan tidak menukar dasar mereka pada tahun 1873? Mungkinkah hari ini kita dapat lihat seni bina warisan Jerman dilangkaui? Atau mungkin logat dan pentadbiran di Terengganu ada pengaruh Amerika Syarikat? Macam tak masuk akal kan? Tetapi apa yang pasti, sempadan negara yang kita kenali dan duduki pada hari ini sebenarnya ditempa dan dibentuk di atas api persaingan geopolitik empire yang maha hebat. Teruskan membaca, teruskan bertanya dan jadikan sejarah sebagai lensa untuk kita lebih memahami dunia hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk sesi ini.